muka aku tu. Hari ni La Liga hantar aku ke Spain untuk tengok perlawanan Alaves vs Real Madrid live dekat depan mata aku. Ini adalah perlawanan di antara klub nombor 2 dalam La Liga dan juga klub nombor 17 dalam La Liga. Pada minit ke-19, Real Madrid telah membuka jaringan 1-0, tetapi referee telah membatalkan gol ni kerana offside. Dan tidak lama kemudian, Camavinga dapat bola dari luar kotak dan terus sepak dari luar kotak dan terus gol pertama yang official oleh Real Madrid. Gol Camavinga. Sebelum first half habis, Mbappe buat tackle yang amat menyedihkan dan buatkan dia kena red card sebelum first half habis. Aku tak tahu dah hidup aku akan dapat peluang tengok Mbappe kena red card depan muka aku. Baru masuk second half, Real Madrid bawa Bellingham dengan Vini Junior. Vini Junior dengan Bellingham. Dan masuk-masuk je Vini terus kena tackle and buatkan player Alaves pun dapat red card yang buatkan match ni jadi 10v10. Dan Bellingham hampir menyedihkan lagi penyokong Alaves dengan percubaan ini. Dan itulah tamat perlawanan di antara Real Madrid dan Alaves. Gila. Kita dapat jumpa dengan player ni. Follow for part 2.